About to catch another fight. The apple bottom make 'em wanna. Okey, so kita ngopi-ngopi dulu, makan kolomi. Tu kakak. Halo kak. Makan kolomi dulu dekat kampung. Apa nama dia? Kafe apa? Rembus Cafe. Ni saya punya cousin. Halo. Tengok kolomi dia makan mi putih. So kita breakfast kolomi dulu dekat Rembus Cafe. Kolomi merah. Oh, tengok. Kolomi ni mie goreng. Mie goreng. Ni dia punya nama selenge. Steady selenge. Okey. Merah. Ini nama dia Rebus Cafe. Okey, so jom kita makan dulu lah. Tengok dia punya mulut makan. Nyop. Mie kolok goreng. Ini dia makan mie kolok goreng. Mai kakak. Okey. Okey, so kita nak santai-santai di kebun dulu. Dah makan kolomi, kita santai-santai di kebun. Dah jalan dah dulu tu, cousin. Aktiviti kita pergi mencari sayur hutan. Best lah suasana kampung. Kita buang peluh dekat hutan, pergi kebun. Macam ni lah aktiviti kita di kampung. Baru ada sehat sikit, keluarkan peluh. Curam ni. Ni lah. Oh, bambu. Ni. Ada potong buluh. Okey, so sekarang kita dekat kebun mencari paku pakis. Ni cantik ni. Kita mencari paku pakis di hutan. Macam ni lah kalau kita dah balik kampung. Memang aktiviti pergi hutan mencari sayur-sayuran. Best kan dekat kampung. Nak makan makanan kampung, pergi je hutan mencari. Banyak hasil dia kita dapat. Cousin tengah buat api halau nyamuk. Cantik-cantik paku pakis ni. Macam ni baru sedap makan dia, rangup. Krop kita makan dia. Wow. Kita punya sister. Halo sister, belum siap ke kau punya api? Sekejap berasap, sekejap tak ada api dia. Kayu tu semua basah ke? Baru lepas hujan semalam.
kayu pun basah. So usahakan buat api tu. Tengok yang ni sangat gemuk. Ni paling marvelous ni, gemuk. Ni pun basah ke? Hari baru lepas hujan pagi-pagi. So kayu tu semua basah. Sekarang dah cerah. Pagi-pagi dah hujan. Buah pisang hutan pun ada kat sini. Pisang hutan tu atas tu apa? Tu macam buah pinang. Tu pun buah cai ke? Buah cai ke tu? Tak boleh makan lah buah tu. Dia macam buah pinang lah. Tapi dia kecil-kecil. Tak tahu dapat makan ke tak dapat. Pokok durian. Dah musim durian dah sekarang. Itu pun pokok durian ya. Bunyi burung. Rindu dengan bunyi burung. So dekat sini ada telur tebu. Ni telur tebu ni. Bahagian ni dia ada telur dia, so kita boleh makan ni. Okey. Kita ambil bahagian ni. Ayam kembang-kembang tu dia punya telur tu. Kita rebus dia pun boleh. Ikut suka hati kita nak masak lah macam mana. Tapi rebus dia lagi sedap. Manis-manis rasa dia. Tengok. Rajin dia orang ni. Hello, food panda. Rajin food panda masuk hutan. Macam ni lah aktiviti hujung minggu. Ada masa free, kita pergi hutan, pergi kebun, tebas-tebas rumput. Buang apa yang patut. Biar dia nampak terang sikit. Food panda nak buat air, buat api. Tadi hantar dekat mana? Lorong mana? Makanan? Lorong A. Sekarang ni rest time lah, pergi hutan, pergi kebun sekejap. Steady panda ni. Dia buat COD, ada masa sikit dia pergi hutan lagi, tebas-tebas rumput dia. Contohilah food panda ni, abang food panda ni, rajin betul dia cari apa tu rezeki dia pagi-pagi hari. Sesi membuat apa tu api, kena buat api dulu. So okey, kita buka tebu ni, kita tengok telur dekat dalam dia. Macam mana telur dia? Buka macam ni. Tengok ni, dah nampak ada telur dia ni. Ni lah telur dia. Bahagian telur dia ni lah yang kita makan. Sedap tahu, bakar dia. Manis-manis rasa dia. Ni dia. Telur tebu. Cantik bunga ni. Bunga hutan. Ada tu kat makan dia. Serangga. Okey, so kita sudah selesai ambil sayur dekat hutan. Aku pakis, kita pun nak balik. Cousin dah standby buka kereta dia. So kita kena guna kereta lah sebab jauh dari rumah.
Ini rumah kebun orang. Cantik kan rumah kebun. Bersih kawasan kebun orang nih. Oke, kita simpan barang-barang di dalam. Bintang jangan kau bersedih, bintang jangan kau menangis. Biasa kita kutip buah nih, terang pipit. Panas. Nah, dekat sini ada mulberry juga. Mulberry, dia punya buah, banyak buahnya. Nah, dekat sini semua udah masak. Nah, ini buah mulberry. Kita kutip buah mulberry. Semua udah masak dah nih. Tengok hasil dia. Dia macam ni belum masak lagi ya. Belum masak lagi. Dan merah-merah macam ni baru masak. Merah macam ni baru udah masak. Dekat sini ya kawasan pokok dia. Ini sudah masak, boleh ambil. Ini belum masak. Simple metode. Dekat sini banyak tebu. Ini kawasan tebu.